Iaitulah mereka yang ikut Nabi. Ini mereka yang kasih pada Allah. Ikut ajaran Nabi. Yang boleh buat, dia buat. Tak mampu nak buat, percaya. Dia tak mampu nak buat, tapi dia percaya. Ini ajaran Nabi. Ini makna kasih pada Allah Ta'ala. Yang boleh buat, semayang boleh buat, puasa boleh buat, sedekah boleh buat, nikah kahwin boleh buat, tapi nak pergi haji tak ada fikir. Nak keluar zakat tak ada duit, tapi dia percaya ini wajib. Berpolitik menegakkan kerajaan Islam adalah wajib. Dia percaya. Nak buat tak boleh. Kerana tak menang. Tak ada kemampuan. Tapi dia percaya dan dia berusaha. Sungguh-sungguh. Orang ni Allah Ta'ala janjikan diampunkan dosa. Dia bukan malaikat tak berdosa. Buat dosa macam-macam. Tapi kalau ada sifat ini, iman dia ada. Bila iman dia ada, dosa-dosa dia diampun oleh Allah Ta'ala. Ini kelebihan. Kelebihan mereka yang kasihkan Allah, Allah Ta'ala kasih pada mereka. Allah Ta'ala janjikan, bila mereka teguh dengan Islam, diampunkan dosa. Kalau dia bertaubat, diampunkan dosa, dia buat amal yang baik. Amal yang baik menghilangkan amal yang jahat.